Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Selamat sejahtera, selamat kembali ke channel ini. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan satu persoalan yang sedang hangat diperkatakan oleh penjawat awam dan juga pesara kerajaan, iaitu adakah pembayaran gaji penjawat awam dan pencen pesara bagi bulan Jun ini akan diawalkan. Ramai yang mula tertanya-tanya kerana terdapat beberapa bulan dalam setahun di mana kerajaan membuat pembayaran lebih awal bersempena perayaan atau cuti umum tertentu. Untuk pengetahuan semua, pada 17 hari bulan ini adalah untuk sambutan perayaan awal Muharram. Jadi dalam video ini saya akan kongsikan tarikh rasmi pembayaran gaji penjawat awam dan pencen pesara bagi bulan Jun 2026 serta beberapa perkara penting yang perlu anda ketahui khususnya untuk penjawat awam dan juga pesara kerajaan. Pastikan anda menonton video ini sehingga habis. Setiap kali menjelang musim perayaan atau cuti sekolah, ramai penjawat awam berharap pembayaran gaji dapat dibuat lebih awal. Ini kerana pembayaran awal membantu dalam membuat persediaan kewangan seperti perbelanjaan keluarga, pembelian keperluan harian, bayaran bil dan komitmen bulanan, persiapan bercuti dan perbelanjaan pendidikan anak-anak. Oleh sebab itu, setiap kali memasuki bulan baru, ramai yang akan mencari maklumat mengenai jadual pembayaran gaji kerajaan. Berdasarkan jadual pembayaran gaji rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan, pembayaran gaji penjawat awam bagi bulan Jun 2026 ditetapkan pada 25 Jun 2026 iaitu bersamaan hari Khamis. Ini bermakna pembayaran gaji bagi bulan Jun tidak dibayar lebih awal dan kekal mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sekali lagi saya ulang, tarikh gaji penjawat awam bagi bulan Jun adalah pada 25 Jun 2026 iaitu bersamaan hari Khamis. Dan untuk pengetahuan semua, adakah gaji Jun 2026 diawalkan ataupun tidak? Jawapannya adalah tidak. Setakat jadual rasmi yang dikeluarkan, tiada pengumuman bahawa gaji penjawat awam bagi bulan Jun 2026 akan diawalkan. Oleh itu, penjawat awam perlu merancang kewangan berdasarkan tarikh pembayaran rasmi tersebut. Sekiranya terdapat sebarang perubahan atau pengumuman khas daripada kerajaan pada masa hadapan, maklumat tersebut akan diumumkan secara rasmi oleh pihak berkuasa berkenaan. Bagaimana pula dengan pesara kerajaan? Selain penjawat awam, golongan pesara kerajaan juga sentiasa menantikan tarikh pembayaran pencen bulanan. Berdasarkan jadual rasmi pembayaran pencen tahun 2026, pencen bagi bulan Jun 2026 akan dibayar pada 19 Jun 2026 iaitu bersamaan hari Jumaat. Ini merupakan tarikh pembayaran yang telah ditetapkan oleh pesara kerajaan di seluruh negara. Mengapa tarikh pencen lebih awal dibayar? Ini kerana ramai yang menyedari bahawa pencen bulan Jun dibayar lebih awal berbanding penghujung bulan. Perkara ini adalah sebahagian daripada jadual pembayaran pencen yang ditetapkan bagi memastikan pesara menerima bayaran mereka mengikut perancangan yang telah dibuat oleh kerajaan. Justru, pesara boleh memanjangkan pembayaran pencen masuk ke akaun masing-masing pada tarikh yang telah diumumkan. Memandangkan gaji bulan Jun tidak diawalkan, beberapa langkah perancangan kewangan boleh dipertimbangkan. Antaranya adalah susun perbelanjaan bulanan dengan lebih awal, pastikan bayaran komitmen seperti pinjaman, sewa beli rumah dan utiliti dibuat mengikut jadual. Ketiga, sediakan bajet khas untuk perbelanjaan keluarga dan juga kecemasan. Elakkan membuat komitmen kewangan baharu tanpa perancangan yang teliti. Dengan pengurusan kewangan yang lebih baik, tarikh pembayaran gaji yang mengikut jadual tidak memberi kesan besar kepada perbelanjaan bulanan.
Bagi peserta pula adalah penting untuk menyimak akaun bank pada tarikh pembayaran. Memastikan maklumat perbankan sentiasa dikemas kini. Merancang penggunaan pensyen secara berhikmah, mengutamakan perbelanjaan keperluan asas. Pensyen merupakan sumber pendapatan utama bagi peserta dan pengurusan kewangan yang baik akan membantu memastikan kestabilan kewangan sepanjang bulan. Mari kita ulang sekali lagi maklumat penting untuk bulan Jun 2026. Tarikh pembayaran gaji penjawat awam 25 Jun 2026 iaitu hari Kamis. Tarikh pembayaran pensyen peserta kerajaan iaitu 19 Jun 2026 iaitu hari Jumaat. Berdasarkan jadual rasmi semasa gaji penjawat awam bagi bulan Jun 2026 tidak diawalkan. Manakala pembayaran gaji pensyen peserta dibuat pada 19 Jun mengikut jadual rasmi yang telah ditetapkan. Semoga perkongsian ini dapat membantu penjawat awam dan peserta membuat perancangan kewangan dengan lebih baik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe supaya anda tidak akan terlepas info maklumat terkini mengenai pembayaran gaji, pensyen, bantuan kerajaan serta pelbagai inisiatif untuk rakyat Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi video seterusnya.